Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di siri program OSH, Obligasi Seruan Hablum Minanas, terbitan Borderless Osh Ventures dan saluran YouTube atau The Studio. Waalaikumsalam, Atuk Ded. Apakah tajuk bagi siri kali ini? Siri ini adalah permulaan bagi siri kedua, Manusia, Pekerjaan dan Kemalangan. Tajuknya ialah Siri 2A, Manusia, Keperluan, Keinginan dan Pekerjaan. Apakah objektif pembelajaran khusus bagi siri ini, Atuk Ded? Objektif pembelajaran kursus bagi siri ini adalah untuk membolehkan penonton menghuraikan hubung kait manusia, keperluan dan keinginan, membincangkan keperluan manusia, membincangkan keinginan manusia, membincangkan evolusi keperluan dan keinginan manusia, dan membincangkan tindakan yang manusia perlu lakukan bagi memenuhi tuntutan keperluan dan keinginan mereka. Atuk Ded, apakah topik-topik yang bincangkan di dalam siri ini? Topik-topik yang dibincangkan di dalam siri ini merangkumi pengenalan, manusia dan keperluan, manusia dan keinginan, evolusi keperluan dan keinginan manusia, manusia dan pekerjaan, dan ringkasan. Bagaimanakah manusia terkait dengan keperluan dan keinginan, Atuk Ded? Tanpa mengira keturunan, bangsa dan tempat lahir, manusia secara semula jadi dilahirkan dengan keperluan dan keinginan tertentu. Kerumitan keperluan dan keinginan manusia tertakluk kepada pelbagai faktor, termasuk ciri-ciri individu, persekitaran dan masa. Apakah keperluan, Atuk Ded? Keperluan adalah sesuatu yang manusia perlu perolehi atau miliki. Mengapakah ia penting kepada manusia, Atuk Ded? Ia penting dan amat diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup. Kegagalan untuk memenuhi tuntutan keperluan boleh mengakibatkan kesan yang ketara kepada kehidupan manusia. Kehidupan manusia berisiko menjadi sukar atau sengsara. Atuk Ded, apakah keperluan asas manusia? Secara umumnya, keperluan asas manusia ialah makanan, pakaian, dan tempat perlindungan. Mengapa manusia memerlukan makanan, Atuk Ded? Makanan diperlukan untuk membekalkan nutrien penting dan tenaga kepada tubuh badan manusia. Tenaga diperlukan untuk membolehkan manusia melakukan aktiviti harian mereka. Mengapakah manusia memerlukan pakaian, Atuk Ded? Secara dasarnya, manusia memerlukan pakaian untuk menutup anggota sulit tubuh badan. Ia juga diperlukan untuk melindungi tubuh badan dari mengalami kecederaan fizikal serta terdedah kepada elemen cuaca melampau. Bagaimana pulih dengan tempat perlindungan? Mengapa manusia memerlukannya, Atuk Ded? Tempat perlindungan diperlukan bagi membolehkan manusia berehat dengan selesa dan tenteram setelah kepenatan menjalankan aktiviti harian. Ia juga melindungi manusia dari elemen berbahaya yang boleh memudaratkan diri mereka dan harta benda mereka. Seterusnya, melindungi manusia dari elemen cuaca melampau. Apakah pulih keinginan, Atuk Ded? Keinginan lazimnya sesuatu yang berkaitan dengan perasaan. Ia berkaitan dengan sesuatu yang diimpikan, didambakan atau diidamkan untuk diperoleh atau dimiliki. Memenuhi tuntutan keinginan sering dikaitkan dengan kepuasan, keseronokan, dan status sosial. Atuk Ded, apakah yang akan berlaku sekiranya manusia gagal memenuhi tuntutan keinginan mereka? Selain dari kekecewaan atau terkilan, kehidupan manusia tidak akan terjejas dengan ketara disebabkan kegagalan memenuhi tuntutan keinginan. Atuk Ded, apakah contoh keinginan manusia? Manusia lazimnya menginginkan kawan-kawan atau sahabat, disayangi dan menyayangi termasuk keluarga, pengangkutan, peranti telekomunikasi, hiburan dan pelbagai lagi. Adakah keperluan dan keinginan manusia kekal statik atau berubah, Atuk Ded? Sejajar dengan perkembangan masa dan kemajuan teknologi, keperluan dan keinginan manusia kerap berubah-ubah. Sesuatu keinginan
suatu ketika dahulu boleh berubah menjadi keperluan gaya hidup semasa. Contohnya, pengangkutan dan peranti telekomunikasi, suatu ketika dahulu merupakan keinginan tetapi kini menjadi keperluan. Atuk Ded, apakah yang akan berlaku sekiranya manusia gagal mengawal keinginan mereka? Dalam banyak keadaan, kehidupan manusia menjadi sukar dan sengsara disebabkan tuntutan keinginan mengatasi keperluan dan kemampuan. Atuk Ded, bagaimanakah manusia memenuhi tuntutan keperluan mereka? Kesemua keperluan dan keinginan tidak menjadi kenyataan dengan sendiri atau datang secara percuma. Manusia perlu melakukan sesuatu, iaitu pekerjaan untuk memenuhi tuntutan keperluan dan keinginan mereka. Melalui pekerjaan, manusia berupaya menjana pendapatan atau upah. Dengan pendapatan atau upah yang diperolehi, manusia memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan keperluan dan keinginan mereka. Selain dari pendapatan atau upah, apakah lagi yang diperlukan atau diinginkan oleh manusia semasa bekerja, Atuk Ded? Tanpa mengira bangsa, keturunan, pekerjaan dan jawatan serta umur, setiap manusia melakukan pekerjaan dengan tujuan yang sama, iaitu untuk mencari pendapatan demi kelangsungan hidup. Di tempat kerja, tiada mana-mana majikan mengambil mana-mana orang bekerja, semata-mata untuk orang tersebut ditimpa kemalangan. Begitu juga dengan pekerja, tiada mana-mana pekerja datang bekerja, semata-mata untuk mendapat kemalangan. Kesemua mereka memerlukan dan menginginkan pekerjaan mereka dapat dilakukan dengan selamat, supaya mereka boleh pulang ke rumah dengan selamat. Seterusnya, memenuhi tuntutan keperluan dan keinginan mereka untuk kehidupan yang membahagiakan, menyelesaikan dan menyeronokkan. Apakah yang boleh dirumuskan atau diringkaskan dari perbincangan siri ini, Atuk Ded? Keperluan adalah sesuatu yang mesti diperolehi atau dimiliki, tanpanya kehidupan akan terjejas dengan ketara. Keinginan adalah sesuatu yang diidamkan, tanpanya kehidupan tidak akan terjejas dengan ketara. Kegagalan mengawal keinginan berisiko menjejaskan kehidupan manusia. Manusia perlu melakukan pekerjaan tertentu untuk menampung tuntutan keperluan dan keinginan bagi kelangsungan hidup. Sebagai peringatan mesra, berhati-hatilah dalam menentukan keutamaan, keperluan dan keinginan, supaya kehidupan tidak menjadi sukar. Sekian untuk siri ini, sehingga berjumpa lagi. Semoga kita sentiasa dilindungi, dirahmati dan diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.